Hadis ke-8. Hadis ke-8. Tajuk Kehormatan Seorang Muslim. Terjemahan hadis daripada Sayyidina Ibnu Umar bahawa Rasulullah bersabda, aku diperintahkan supaya menerangi penetangan manusia sehingga mereka sendiri bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad ialah Rasulullah Allah. Mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Apabila mereka menunaikan perkara tersebut, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka daripada tindakan yang diperintahkan kepada aku melainkan dengan hak yang dibenarkan oleh Islam. Selebihnya perhitungan terhadap mereka diserah kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Uraian hadis. Perkataan Qatalah dalam hadis ini bermaksud peperangan yang terjadi kerana tindak balas antara dua pihak. Peperangan dalam Islam tidak boleh berlaku melainkan setelah proses dakwah dengan hikmah. Peperangan boleh tercetus apabila pihak musuh melancarkan serangan secara keras dan ganas. Keputusan untuk berperang ditentukan oleh pemerintah, bukannya keputusan secara individu. Oleh itu, hadis ini hendaklah difahami dengan konteks tersebut. Peranan umat Islam adalah menyampaikan dakwah secara berhikmah tanpa paksaan. Rasulullah diperintahkan membela kehormatan Islam dan kaum muslim ketika diinai dan dizalimi oleh orang kafir Quraisy. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 150. Terjemahan surah. Dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan, kerana sungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang menceroboh. Hadis ini sama sekali tidak menyeru kepada perbuatan menyerang kaum atau agama lain yang tidak melakukan kezaliman atau serangan terhadap kaum muslimin. Islam agama yang bawa kesejahteraan dan keamanan sejagat sebagaimana jelas dalam prinsip Islam. Tiada paksaan dalam beragama. Bapa Rasulullah diizinkan untuk menyerang orang kafir Quraisy yang zalim itu. Kita dapat melihat sebagaimana tercatat dalam sejarah peristiwa pembukaan kota Mekah. Baginda masih memilih jalan damai dengan memaafkan mereka. Salah faham terhadap hadis ini boleh membawa kepada tindakan meniru dan melampau yang bertentangan dengan nilai Islam. Peperangan bukan jalan penyelesaian dalam Islam. Kedamaian adalah keutamaan sebagaimana telah ditunjuk oleh Rasulullah. Manusia yang diperintahkan untuk diperangi dalam hadis ini hanyalah kelompok yang menolak segala jalan perdamaian dengan melakukan permasalahan melampau. Peperangan hanya dilancarkan terhadap kelompok yang memerangi, mencabuli perjanjian dan menzalimi orang lain. Islam memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan hati. Pencabulan terhadap perkara tersebut adalah dilarang keras. Hukuman mati atau diet kematian yang melibatkan harta hanya boleh diputuskan oleh hakim. Hadis ini turut menjelaskan bahawa penilaian manusia terhadap seorang yang berdasarkan zahir semata-mata, manakala yang melibatkan zahir dan batin diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru seorang yang mengerjakan ibadah, maka dia telah melakukan ketaatan. Adapun di sebaliknya, sama ada ikhlas, jujur dan sebagainya, maka terserahlah kepada Allah untuk mengendalinya. Stop.
Pelajaran hadis. Pelajaran hadis. Islam menekankan kepentingan dakwah secara berhikmah tanpa sebarang paksaan maupun tekanan. Kehormatan manusia wajib dipelihara kerana Allah telah mengangkat kemuliaan insan dalam kalangan manusia. Semangat masyarakat makmur yang harmoni menuntut kita menyantuni kepelbagaian dengan penuh kemesraan berpandukan syariat. Setiap Muslim hendaklah memelihara nyawa dan harta saudara Muslim yang lain selagi mereka menunaikan tanggungjawab dan kewajipan dalam Islam. Setiap manusia hanyalah dihukum berdasarkan perkara yang zahir pada diri mereka. Sekian. Sekian, terima kasih.